Jom kita dengar lagu raya Didi and Friends. Aloha, hey, Assalamualaikum Sifu Squad. 2 hari saya tak buat video, walaupun saya plan untuk buat video, tapi saya tak buat video sebab saya tak tahu nak buat video apa. Tiba-tiba saya jumpa lagu raya Didi and Friends ni daripada Instagram. So saya ambil keputusan untuk buat reaksi nak dengar lagu raya Didi and Friends. Dan saya nampak sikit dah music video dia ada karakter luar daripada Didi and Friends. Ada IP lain dari Warna Kala pun join juga music video ni. So saya nak tengok lah. Okay, saya nak tengok. Sebelum saya dengar lagu ni, sebelum saya tengok music video tu, saya nak pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifudin. Kepada yang dah subscribe, terima kasih. Selain daripada subscribe, korang juga boleh follow saya dekat semua social media saya, join group Telegram saya. Semua link ada di ruangan deskripsi. Alright, tak nak buang masa, jom kita dengar lagu ni. Tajuk dia Oh Raya, nyanyian Didi and Friends. Lagu raya daripada Didi and Friends. Let's go. Oh Raya. Tipu isi. Tengok. Wah, meriahnya. Hai Olga. Selamat Hari Raya. Huh? Selamat Hari Raya. Ni first time actually tengok Olga, dengar suara Olga. Karim. Jadi excited pasal makannya. Sorry guys. Comelnya. Sebab ada maksud rasa tu. Cilipa. Oh, so cute. Seronoknya hari ni. Mestilah. Jom nyanyi lagi. Jom. Oh Raya ya, oh Raya ya ya, oh Raya dah tiba. Meriah sambut bersama berwarna-warni wajah ceria. Banyak juara di atas meja. Lemang ketupat rendang pun ada. Lah dia punya ada part sama dengan lagu raya lain. But it's okay. Cili pun makan timun je. Sukalah lah baju raya diorang. Oh, look at them. Baju raya Didi paling cool. Hurrah, hooray! Oh, I guess I'm a bit too excited about makannya. Nampak diorang dalam apa-apa pun I'm like, makannya, oh my god, makannya. Tak, lagu apa yang sama tu Indahnya sungguh di hari raya. Lagu tu, okay, sikit je lah waktu tu je. Ramainya orang bersukaria. Waktu tu lah yang sama. But it's okay. It's like probably a bit sample by that song lah. Dan lagu tu iconic gila kan. So tak apalah Didi and Friends kita sample sikit. But it's still like their own song lah. Original song untuk Didi and Friends Raya 2025. Lagu Raya 2025. I enjoyed it. It's a lagu raya yang adik-adik, kanak-kanak, anak-anak akan suka. And for me, I really suka tengok sebab ada karakter-karakter yang saya suka daripada makannya. It was nice. It was nice to see. Kalau korang nak dengar sendiri lagu ni tanpa suara saya, tanpa tengok muka saya, korang boleh pergi tengok sendiri. Saya akan letak link dekat ruangan deskripsi. Dengarkan lagu ni bersama adik-adik, anak-anak, mak bapak korang. Mungkin boleh ikut cara dia joget tu. Terpulang pada korang. Korang nak buat apa, link ada di ruangan deskripsi. Okay. Alright, itu je saya punya reaksi untuk lagu raya Oh Raya ni daripada Didi and Friends. Saya nak tahu kalau korang dah dengar lagu ni sendiri, apa komen korang? Cuba komen dekat bawah. Selain daripada tu, korang komen juga baju raya Naz
baju raya Nas untuk menunjukkan yang korang dah tengok video ni sampai tahap ni. Video ni pendek je. Tapi kalau ada orang tu dia dah habis tengok reaksi saya, dia click off. Dia tengok video lain. So kalau korang yang tengok sampai bahagian ni, korang komen baju raya Nas. Korang semua jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan, jaga puasa, jangan lupa niat kita setia dalam bulan Ramadan. Teruskan beribadah. Jumpa di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye.